Assalamualaikum ibu bapa penjaga di luar sana. Dah tahu ke belum? Pendaftaran tahun 1 bagi 2027 telah pun dibuka. Tarikh daftar adalah daripada 15 Februari hingga 31 Mac 2026. Sila ambil cakna ya ibu bapa sekalian. Terbuka kepada kanak-kanak kohort 6 tahun dan 7 tahun. Bagi kohort 6 tahun, lahir pada 2 Januari hingga 31 Disember 2021, manakala kohort 7 tahun yang lahir dari 2 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021. Suka saya ingatkan, pendaftaran untuk 6 tahun adalah secara sukarela dan tidak ada ujian saringan untuk yang berumur 6 tahun. Untuk mendaftar, sila layari laman web yang tertera ini. So, ibu ayah dan penjaga jangan lupa tarikh daftar tahun 1 2027.